Suah. Datuk Najib terlibat dalam pembunuhan Al-Tantuya. Isteri dia menguasai kerajaan. Ini fitnah yang Anwar buat di mana? Di luar negara. Apa jenis manusia macam ini? Inikah pemimpin yang kita nak pilih sebagai Perdana Menteri? Inikah pemimpin yang nak kita sandarkan harapan menjaga nasib kita? Mana ada adab bagi seorang rakyat yang rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat dia? Mana ada adab? Bagi keluar negara, buat negara sendiri. Buat fitnah terhadap pemimpin negara ini. Itu kerja Anwar Ibrahim dalam membuat. Sebab itu bagi saya yang rapat dengan Anwar satu ketika dahulu, pernah terlibat dalam pimpinan pemuda. Saya kenal benar dengan Anwar. Saya tahu waktu bila Anwar cakap betul, waktu bila Anwar berbohong. Sehingga tahap itu. Dan malam ini di Bukit Gelugor, saya nak bagi tahu Bukit Gelugor. Petua macam mana nak kenal waktu bila Anwar cakap betul, waktu bila Anwar berbohong. Petua ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Dengar baik-baik, tapi jangan cerita kat orang. Ini rahsia besar. Saya bagi petua. Anwar ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia bercakap, kalau dia pakai baju Melayu cekak musang, ada 5 butang, tuan-tuan duk kira dari atas. 1, 2, 3. Butang nombor 3 nanti. Waktu Anwar bercakap, ketika dia bercakap, dia gentel butang nombor 3 daripada atas. Tuan-tuan tahu gentel? Tak tahu, senang lah. Dia duk gentel, bagus dia gentel. Bila dia bercakap, dia gentel. Ini maknanya dia cakap betul. Kalau dia bercakap, tiba-tiba dia pegang rambut dia. Dia urut rambut dia ke belakang. Ini juga cakap betul. Kalau dia bercakap, tiba-tiba tuan-tuan tengok, dia urut misai dia urut janggut dia. Serentak tu. Dan dia senyum pula kiri kanan. Itu maknanya dia cakap betul. Kalau dia pakai coat, necktie, nanti dia bercakap, tuan-tuan tengok nanti dia duk pegang tombol tie tu. Ini dia cakap betul juga. Kalau dia bercakap, tiba-tiba dia senyum. Dia pegang hidung dia sikit, dia senyum. Ini jaga-jaga. Ini dia cakap betul juga. Kalau dah semua Anwar cakap betul, waktu bila Anwar berbohong? Anwar mula berbohong waktu dia mula buka mulut nak bercakap, itu dia bohong. Dia nak cakap, dia buka mulut, start nak berbohong dah tu.